Shah Alam, sebuah bandar yang dahulunya sunyi dan penuh kehijauan, hari ini menjadi pusat pentadbiran, tempat orang mencari rezeki dan ruang membina kehidupan bagi rakyat Selangor dan Malaysia. Inilah Shah Alam. Di sebalik setiap jalan dan bangunan terdapat warisan yang kukuh dan harapan yang mendalam. Pada asalnya, kawasan ini dikenali sebagai Sungai Renggam, sebuah tanah ladang kelapa sawit dan getah yang sunyi, jauh dari kerlip lampu kota. Dalam dekad 1960-an, kerajaan negeri memilih kawasan ini sebagai tapak baru pusat pentadbiran negeri Selangor, menggantikan Kuala Lumpur selepas ia diisytihar sebagai wilayah persekutuan pada 1 Februari 1974. Dengan perkenan Sultan Selangor pada 7 Disember 1978, Shah Alam diisytiharkan sebagai Ibu Negeri Selangor dengan keluasan awal sekitar 41.68 km persegi. Seiring pemilihan kawasan ini pada tarikh yang sama, 7 Disember 1978, Majlis Perbandaran Shah Alam MPSA ditubuhkan sebagai badan pentadbiran tempatan untuk mengurus dan merancang pembangunan bandar baharu. Namun pentadbiran rasmi MPSA mula berfungsi 1 Januari 1979 bermula di sebuah rumah kedai di Seksyen 3 dengan sekitar 123 kaki tangan. Dalam dekad-dekad berikutnya, MPSA beralih tempat operasi ke Kompleks PKNS pada 1981 dan pada tahun 1988 berpindah ke bangunan khususnya sendiri. Wisma MPSA bernilai kira-kira RM141 juta dan 28 tingkat yang kemudiannya menjadi pusat semua jabatan pentadbiran bandar. Pertumbuhan dan transformasi pesat itu menjadikan bandar ini semakin luas hari demi hari. Akhirnya pada 10 Oktober tahun 2000, status Shah Alam dinaikkan menjadi bandaraya. MPSA secara rasmi menjadi Majlis Bandaraya Shah Alam MPSA dan Datuk Haji Abu Sujat Haji Mahmud dilantik sebagai Datuk Bandar yang pertama. Sejak itu, MPSA telah menjadi tulang belakang tadbir bandar dan pembangunan Shah Alam. Tugas MPSA dan sangat pelbagai, dari kesihatan awam, sanitasi, pengurusan sistem pepejal, perancangan bandar, kawalan alam sekitar, pembangunan sosial dan ekonomi, pengurusan infrastruktur hinggalah kawalan bangunan. Semangat khidmat terbaik dan visi menjadikan Shah Alam sebuah bandaraya berkualiti, sejahtera, kondusif dan terunggul menjadi panduan utama pentadbirannya. Keupayaan bajet dan pengurusan kewangan MBSA berkembang pesat menjelang tahun 2021. Hasilnya, MBSA dijangka mencapai lebih daripada RM498 juta dengan aset tetap meningkat dari tahun ke tahun. Dalam menstruktur dan merancang masa depan, MBSA juga menggubal draft rancangan tempatan 2035 untuk mengatur pertumbuhan bandar meskipun ia tidak lepas dari cabaran kritikan masyarakat terhadap lindungan kawasan hijau. Di tengah pertumbuhan pesat itu, Shah Alam menjelma menjadi bandar yang menggabungkan keindahan alam dan pembangunan, taman tasik, lanskap hijau antara perumahan, identiti setiap seksyen yang unik dan simbolik. Tidak kurangnya penting ialah institusi budaya dan seni di bandar ini seperti teater Diraja Shah Alam, Shah Alam Royal Theatre yang menjadi pusat aktiviti kebudayaan di bawah selian MBSA. Bangunan-bangunan korporat penting, plaza perangsang antara mercu tanda awal yang menandakan kemajuan komersial bandar. Di tengah-tengah bandar Shah Alam berdiri megah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah atau dikenali sebagai Masjid Biru. Pembinaannya bermula pada 14 Februari 1982 dan dikenali sebagai masjid terbesar di Malaysia. Tetapi lebih daripada bangunan dan jalan raya, Shah Alam hidup melalui masyarakatnya. Generasi lama yang menyaksikan perubahan generasi muda yang menatap masa depan beridentiti. Dalam era teknologi maklumat, MBSA turut menggalakkan penggunaan sistem digital dalam perkhidmatan awam agar urusan warga menjadi lebih pantas, telus dan berkesan. Sebagai bandar yang semakin matang, cabaran kini termasuk bagaimana menyeimbangkan pembangunan fizikal dengan pemeliharaan alam sekitar, menjaga kawasan hijau dan memastikan kelestarian bagi generasi akan datang. Kini, kita berdiri di tahun penting, tahun Jubli Perak ke-25 MPSA. Majlis Bandaraya Shah Alam menjemput semua untuk meraihkan 25 tahun kemajuan, perjuangan dan harapan. Sepanjang 25 tahun ini, MBSA telah melakar kejayaan bukan kerana bangunan tinggi sahaja tetapi kerana sentuhan manusia, komuniti dan impian yang dijalin bersama warga Shah Alam. Hari ini, Shah Alam bukan semata-mata lokasi geografi, ia adalah nadi kehidupan, warisan yang dijaga rapi dan harapan yang terus berdenyut. Selamat ulang tahun 25 MBSA. Semoga terus cemerlang, terus perkasakan masyarakat dan terus menjadi lambang kebanggaan kita semua. Bersama kita membina Shah Alam, lama merintis, kini melangkah ke masa hadapan. Shah Alam, nadi kehidupan, warisan dan harapan sepanjang zaman.